belajar dengan gembira bersama Cikgu Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke sesi penerokaan kita khusus untuk anda semua. Hari ini kita nak tengok satu bidang yang berasanya makin pentinglah dalam pendidikan kita. Hala 7, kerjaya guru prasekolah kat Malaysia. Kita ada satu dokumen rujukan ni yang anda kongsikan kan. Dia gariskan macam-macam laluan, aspek penting profession ni. Jadi misi kita kali ini, kita nak faham betul-betul peranan guru prasekolah ni kritikal ke tak? Apa pilihan kerjaya dia, peluang nak berkembang dan juga cabaran dia. Masa depan bidang ni macam mana? Sumber kita ada sebut pasal pengiktirafan yang makin meningkat untuk pendidikan awal kanak-kanak ni. Okeylah, mari kita bongkar sikit apa cerita sebenarnya. Ya, betul tu. Pengiktirafan tu rasanya datang dari pemahaman yang makin mendalam lah pasal pentingnya peringkat awal ni. Apa yang menarik kat sini kan? Ialah macam mana pendidikan untuk budak umur 4 hingga 6 tahun ni dilihat sebagai tapak asas yang mutlak. Dokumen yang kita rujuk ni cakap, dia ni asas kepada pembentukan sahsia, kemahiran sosial dan pencapaian akademik seterusnya. Macam itulah bunyinya. Jadi ia bukan lagi macam tempat main-main je sebelum masuk tahun 1, tapi satu fasa pembentukan yang sangat kritikal. Dan kepentingan ni secara automatik dia letakkan guru prasekolah ni pada kedudukan yang strategik lah dalam pembangunan modal insan negara kita. Asas pembentukan, mendalam betul frasa tu. Maknanya kerja diorang bukan setakat ajar ABC 1, 2, 3 je lah kan. Diorang ni sebenarnya membentuk peribadi, cara fikir, skill sosial generasi kita. Masa umur paling senang nak serap semua benda. Dan yang disebut dalam sumber tu pasal pengiktirafan yang meningkat. Itu kat peringkat dasar je ke atau masyarakat pun dah mula rasa benda ni? Saya rasa dua-dua sekali. Kat peringkat dasar, kita nampaklah lebih banyak fokus peruntukan untuk pendidikan awal. Kat masyarakat pula, mak ayah sekarang, kesedaran diorang pasal impak prasekolah berkualiti ni makin tinggi. Fasa umur 4 hingga 6 tahun ni kan, orang kata golden period untuk otak berkembang, personality terbentuk, kemahiran asas macam cakap, selesaikan masalah simple, kerjasama, semua start kat sini. Sebelum diorang masuk sekolah formal yang lebih berstruktur tu. Jadi, pengiktirafan dia bukan cakap kosong je. Dia didorong oleh kesedaran pasal ni pelaburan jangka panjang untuk anak tu sendiri. Bukan lagi sekadar jaga budak, tapi dah jadi satu peringkat pendidikan yang fundamental, betul-betul asas. Penting tu perspektif tu. Kalau peranan dia asas macam tu, macam mana pula laluan kerjaya sebenar nak jadi guru prasekolah kat Malaysia ni? Rujukan kita ada gariskan beberapa laluan utama kan? Boleh kita tengok satu-satu? Utama, pendekatan dia agak berbeza sikit lah. Pertama, jadi guru prasekolah bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Kedua, jadi guru bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS. Ketiga, guru Tabika Perpaduan bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, JPNIN. Dan yang keempat, pilih sektor swasta. Jadi guru prasekolah swasta. Masing-masing ni ada konteks dia, ada fokus dia yang tersendiri. Okey, 4 laluan utama. Kita mulakan dengan KPM dululah. Apa ciri-ciri dia? Laluan KPM ni, kita boleh anggap macam laluan rasmi lah dalam sistem pendidikan kita. Proses lantikan dia selalunya kena ada kelayakan ikhtisas perguruan. Macam ijazah sarjana muda perguruan, PISMP tu atau DPLI, Diploma Perguruan Lepasan Ijazah. Yang penting kat sini, diorang ni dalam skim perkhidmatan perguruan yang sama, tahu, dengan cikgu sekolah rendah, sekolah menengah. Mula grade DG41, lepas tu ada laluan naik pangkat yang jelas sampai DG54. Ni tunjukkan ada struktur kerjaya yang formal, terjamin dalam servis awam. Oh, jadi struktur dia sama macam cikgu aliran perdana lah Ada tak bahan rujukan kita sebut? Sama ada struktur sama ni, maksudnya sokongan atau sumber kat sekolah pun sama taraf. Atau tu luas skop sikit. Dokumen ni tak cerita detail sangat pasal perbandingan sumber tu, tapi bila dia tekankan skim perkhidmatan yang sama, DG tu, itu macam satu signal lah ada usaha nak seragamkan taraf profesionalisme tu. Cuma pelaksanaan kat bawah tu mungkin lain-lain sikit lah. Tapi yang jelas, laluan KPM ni strukturnya mantap.
Faham. Okey, laluan kedua pula, guru kemas. Apa beza dia? Guru kemas ni, dia bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Fokus utama diorang macam sumber kita sebut tu memang kuat pada pembangunan komuniti. Lagi-lagi kat kawasan luar bandar, pinggir bandar. Yang menarik kat sini dan mungkin kita tak perasan sangat, guru kemas ni bukan setakat mengajar tau. Dia macam penggerak komuniti kat akar umbi tu. Selalu jadi orang tengah penting antara komuniti situ dengan program kerajaan, terutamanya pasal pendidikan awal ni. Jadi ada elemen khidmat masyarakat yang ketara lah dalam kerja diorang. Oh, jadi kemas ni lebih rapat dengan komuniti setempat, pembangunan luar bandar. Menarik beza dia dengan KPM yang lebih ikat dengan struktur nasional kan? Laluan ketiga, guru tabika perpaduan bawah JPNIN. Apa uniknya ini pula? Yang ni, tabika perpaduan macam nama dia lah. Keunikan dia kat mandat khusus dia untuk pupuk perpaduan kaum, integrasi nasional. Start dari kecil lagi, selaras dengan fungsi JPNIN tu sendiri. Jadi, cikgu-cikgu kat tabika perpaduan ni bukan je tengok perkembangan akademik, sosial budak-budak tu, tapi diorang kena terapkan nilai perpaduan, faham budaya lain, semangat muhibah dalam aktiviti harian. Kiranya diorang main peranan penting dalam agenda bina negara bangsa, start dari pucuk lagi. Ni satu tanggungjawab tambahan yang unik lah untuk laluan ni. Bina negara bangsa dari usia awal. Berat tu tanggungjawab dia. Okey, last sekali, laluan keempat, guru prasekolah swasta. Macam mana pula kat sini? Sektor swasta ni, dia punya landscape lain sikit lah sumber. Kita sebut pasal potensi ruang lebih luas untuk kreativiti, inovasi dalam PDP, pengajaran dan pembelajaran tu. Mungkin sebab institusi swasta ni ada yang lebih fleksibel nak adaptasi kurikulum ke, pendekatan mengajar tertentu ke, mungkin yang ikut standard antarabangsa atau falsafah pendidikan khas. Pasal gaji pula, faedah semua tu bergantung kat majikan lah. Ada yang mungkin okey, sama atau lebih dari awam, ada juga mungkin kurang. Satu lagi yang best kat swasta ni, potensi jadi usahawan. Dokumen ni highlight peluang untuk guru prasekolah swasta yang dah ada pengalaman, akhirnya buka pusat pendidikan awal sendiri, tadika sendiri ke, ni buka pintu jadi usahawan pendidikan pula. Wah, boleh jadi usahawan pendidikan. Menarik betul tu. Jadi, jelaslah ada macam-macam pilihan. Dari KPM yang formal, kemas yang fokus komuniti, JPNIN dengan misi perpaduan, sampailah swasta yang fleksibel, inovatif dan ada potensi bisnes pula tu. Kepelbagaian ni sebenarnya tunjuk betapa kompleks dan pentingnya ekosistem pendidikan awal kita ni kan. Maknanya, sesiapa yang minat tu ada banyak pilihan lah. Ikut mana dia cenderung, apa matlamat dia. Tepat sekali. Kepelbagaian ni bagus sebenarnya. Tanda bidang ni dinamik. Ada ruang untuk macam-macam jenis sumbangan, kepakaran. Bukan lagi satu jalan sempit je. Okey, selain pilih nak mula kat mana, macam mana pula dengan perkembangan kerjaya tu sendiri sepanjang hayat dia jadi guru? Rujukan kita ada sentuh pasal peluang nak upgrade kelaikan akademik, profesional. Boleh kita cerita pasal ni? Ada sebut sambung master, PhD tu akademik lah. Tapi ada juga sebut kursus profesional macam Montessori, ECCE, Play-Based Learning. Mungkin anda yang dengar ni pernah dengar kan nama-nama ni? Peningkatan kelayakan ni bukan sekadar nak cantikkan CV je tau. Tapi fundamental. Sebab apa? Sebab bidang pendidikan awal ni, macam dokumen tu sebut, dia sentiasa berkembang. Ada je benda baru dalam psikologi perkembangan budak, neuroscience, cara mengajar yang efektif. Kalau ada master ke PhD, guru boleh kaji lebih dalam. Mungkin pasal kepimpinan pendidikan awal ke, kurikulum ke, atau pendidikan khas peringkat awal. Kursus profesional pula, dia bagi skill praktikal yang spesifik. Contohnya, Montessori itu satu kaedah yang fokus pembelajaran kendiri, guna bahan khas. ECCE itu Early Childhood Care and Education. Dia cover semua aspek penjagaan dan pendidikan, holistik. Play-based learning pula guna main sebagai cara utama nak belajar. Bila kuasai benda-benda ni, cikgu boleh adjust cara ajar ikut keperluan semasa, ikut cara budak belajar yang macam-macam tu. Salah satu cabaran utama kerja ni. Jadi, belajar sepanjang hayat tu bukan pilihan dah, tapi keperluan. Jadi memang kena sentiasa upgrade diri lah ya, supaya kualiti pengajaran tu mantap, relevan.
Okey, ini bawa kita ke satu lagi benda menarik dalam sumber tu. Rupanya, kerjaya guru prasekolah ni tak semestinya terhad kat bilik darjah je. Ada banyak cabang lain. Betul tu. Dokumen tu ada lakarkan beberapa potensi lain. Contohnya, guru prasekolah yang cemerlang mengajar boleh diiktiraf jadi guru cemerlang. Itu hargai kepakaran mengajar dia. Diorang juga boleh masuk di bidang pentadbiran sekolah. Jadi penolong kanan ke, mungkin guru besar atau pengurus tadika. Satu lagi cabang, jadi pegawai pendidikan kat PPD atau JPN. Kat situ, diorang terlibat dengan planning, pantau, bangunkan program prasekolah untuk skala lebih besar. Lagi satu, kalau ada kelayakan akademik tinggi macam master, PhD tu kan, boleh jadi pensyarah kat universiti atau kolej, latih bakal guru prasekolah pula. Ada juga peranan penting sebagai pembangun kurikulum, sama ada kat kementerian macam bahagian pembangunan kurikulum KPM tu, atau kat syarikat swasta yang buat buku, buat training. Dan jangan lupa potensi usahawan tadi tu, buka tadika, taska, pusat perkembangan sendiri. Ini satu laluan kerjaya yang makin popular lah, makin penting terutamanya kat sektor swasta. Wah, banyaknya pilihan daripada pakar mengajar macam guru cemerlang, jadi pentadbir, pegawai, pensyarah, pembangun kurikulum, sampailah usahawan. Ini betul-betul tunjuk yang pengalaman jadi guru prasekolah ni satu asas yang kuat kan untuk macam-macam kerja lain dalam sistem pendidikan. Bukan setakat situ je, tapi boleh jadi platform nak lompat lagi tinggi. Ini mesti bagi semangat kat orang yang dalam bidang ni atau yang tengah fikir nak masuk. Sememangnya, peluang yang pelbagai ni cerminan pengiktirafan yang makin naik untuk profesionalisme guru prasekolah. Ia tunjuk yang kepakaran, pengalaman yang dibina kat peringkat awal ni sangat bernilai. Boleh guna kat banyak tempat lain. Ini signal positif lah untuk bidang ni, menandakan profession ni dah makin matang. Tapi lumrahlah kan, setiap kerja mesti ada cabaran dia. Sumber kita pun ada sentuh pasal ni. Boleh kita bincang sikit cabaran yang biasa dihadapi guru prasekolah ni? Macam yang disebut tu, tanggungjawab besar dalam membentuk kanak-kanak, perlu tahap kesabaran yang tinggi dan tekanan nak kena sentiasa ikut perkembangan pedagogi terkini. Ya, cabaran ni memang real dah dan signifikan. Tanggungjawab nak bentuk asas peribadi pembelajaran budak masa umur muda macam tu, amanah dia berat. Kesan apa jadi masa ni boleh panjang. Lepas tu, kerja dengan budak kecil ni direct. Memang perlukan tahap sabar yang luar biasa. Nak urus macam-macam ragam, emosi naik turun, keperluan setiap budak dalam satu kelas tu. Bukan setakat penat fizikal tau, tapi mental, emosi pun kena kuat. Dan macam kita cakap pasal upgrade diri tadi, bidang ni dinamik sangat. Cikgu kena proaktif cari ilmu baru, pergi kursus, adjust cara mengajar. Kena ada komitmen tinggi untuk belajar sepanjang hayat, bukan setakat cukup syarat. Jadi, ini timbulkan persoalan lah. Apa jenis sokongan yang cikgu ni perlukan? Latihan berkualiti, sumber cukup, bimbingan, sokongan emosi, kebajikan. Supaya diorang boleh tahan lama, boleh berkembang hadapi semua cabaran ni. Betul tu, cabaran tu memang ada dan kena diuruskan. Tapi, mari kita seimbangkan sikit. Kita tengok pula sisi positif yang sumber kita tekankan. Juga prospek masa depan kerjaya ni katanya makin cerah. Apa agaknya faktor yang buat orang optimistik pasal ni? Faktor utama yang dorong prospek cerah ni, macam yang dokumen kita sebut tu, ialah kesedaran mak ayah masyarakat kita makin tinggi pasal pentingnya pendidikan awal ni. Dulu mungkin orang hantar tadika prasekolah ni macam tempat transit je sementara mak ayah kerja. Tapi sekarang, makin ramai faham yang ini peringkat penting nak sediakan anak dengan skill asas akademik, sosial sebelum sekolah rendah. Jadi, permintaan untuk prasekolah berkualiti, tak kisahlah KPM ke kemas, JPNIN swasta, makin naik. Bila permintaan naik, automatik peluang kerja pun banyak. Dan yang penting, persepsi nilai terhadap kerja guru prasekolah ni pun naik kat mata masyarakat. Macam patah balik ke poin awal kita tadi kan, pasal pengiktirafan yang meningkat tu. Jadi macam ada satu kitaran positif lah ni. Kesedaran naik, permintaan kualiti naik, peluang kerja banyak, status profesional pun naik. Okey. Baiklah, kita dah kupas macam-macam lapisan maklumat dari rujukan kita ni. Jadi apa rumusan utama yang boleh kita ambil? Terutama untuk anda yang mungkin tengah explore atau nak faham lagi pasal kerjaya guru prasekolah ni. Secara ringkasnya, kita nampak peranan diorang ni asas, fundamental untuk perkembangan awal budak. Laluan kerjaya pun pelbagai.
Kerajaan ada, KPM, KMAS, JPNIN, masing-masing ada fokus sendiri. Swasta pun ada, lebih fleksibel, boleh jadi usahawan. Peluang nak terus belajar, upgrade diri pun luas melalui akademik atau kursus profesional supaya sentiasa relevan. Dan walaupun ada cabaran macam tanggungjawab berat, kena sabar tinggi tu, prospek masa depan bidang ni nampak cerah sebab masyarakat dah makin sedar pentingnya pendidikan awal. Ya, kalau kita kaitkan semua ni dalam gambaran lebih besar, jadi guru prasekolah kat Malaysia hari ni, dia bukan setakat kerja biasa. Dia satu profession yang penting sangat, yang direct sumbang pada pembentukan generasi akan datang. Profession ni perlukan gabungan unik. Ilmu pedagogi kena ada, skill komunikasi dengan budak dan mak ayah kena tinggi, dedikasi kena kuat, sabar kena luar biasa, dan komitmen nak terus belajar tu kena ada sentiasa. Gabungan laluan berstruktur macam bawah kerajaan dengan potensi inovasi usahawan kat swasta tu buat bidang ni bukan je menarik tapi banyak ruang untuk berkembang secara peribadi dan profesional. Memanglah bidang ni penuh cabaran, tapi pada masa sama dia sangat bermakna bagi kepuasan tinggi. Memang komprehensif perbincangan kita ni. Banyak buka mata. Okey, sebelum kita tutup sesi kali ni, saya nak tinggalkan satu soalan lah untuk anda fikirkan. Terutama lepas kita bincang pasal pelbagai laluan, peluang inovasi, peranan guru sebagai pembangun kurikulum, usahawan, semua yang disebut dalam sumber kita. Soalannya, kalau kita fikirkan peranan asas guru prasekolah ni dalam bentuk minda muda dan ruang inovasi yang makin terbuka ni, agak-agaknya macam mana kurikulum atau pendekatan pendidikan prasekolah kat Malaysia ni boleh terus berevolusi pada masa depan. Khususnya, evolusi yang mungkin dipacu oleh kreativiti, pengalaman unik, inisiatif dari guru-guru prasekolah tu sendiri. Tak kiralah kat sektor awam ke, swasta ke. Macam mana agaknya ya? Dengan persoalan tu untuk kita sama-sama renungkan, kita akhiri penerokaan mendalam kita kali ini. Terima kasih banyak sebab sudi luangkan masa bersama kami untuk faham lebih jelas hala tuju kerjaya guru prasekolah di Malaysia. Semoga perkongsian ni bagi manfaat dan perspektif baru untuk anda. Jumpa lagi.